Terima kasih tengok video ni. Anda mestilah ada masalah gout ataupun masalah asid urik yang tinggi. Jadi macam mana nak selesaikan masalah gout? Sebab mungkin anda semakin kerap kena gout, nak elak datang balik dan sakit ni memang tak tahan lah. Jadi kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Baik, ada beberapa cara yang efektif untuk atasi punca kepada masalah gout. Okay, yang pertama, amalkan alfalfa sebab alfalfa ni dibantu untuk turunkan tahap asid urik. Kalau dah orang kata bengkak gout tu, kristal tu dia boleh pecahkan sedikit demi sedikit. Dan dalam masa yang sama, alfalfa ni bantu untuk detox punca-punca gout, contohnya macam seafood kan, ada toksi, ada purin dalam tu. Okay. Yang kedua ialah B-complex. B-complex ni kerja ni adalah untuk bantu bakar asid urik yang berlebihan. Jadi dalam masa yang sama, dia bantu juga sebagai painkiller semula jadi. So B-complex ni ada 8 jenis vitamin B, bantu aliran darah, bantu bagi tenaga pada sel, bantu tahan sakit, okay, dan bantu juga untuk bakar asid urik yang berlebihan. Okay, yang ketiga, okey, tapi sebelum tu kalau nak dapatkan semua ataupun mana-mana produk ni, boleh hubungi kami di 0115666565. Boleh hubungi saya secara WhatsApp ataupun boleh klik link di bahagian description ataupun link di bahagian bio channel YouTube ni. Okey, yang ketiga ialah omega 3. Omega 3 ni fungsi dia apa? Fungsi dia lah untuk anti radang. Gout ni kita panggil radang sendi. Dibantu untuk sel kita tu lebih ada daya tahan lawan radang. Dalam masa yang sama dibantu juga untuk sihatkan sendi dan dalam masa yang sama dibantu juga untuk salah satu punca kepada gout ni iaitu berat badan yang berlebihan. Bila berat badan berlebihan, asid urik tu memang senang untuk jadi tinggi. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau ada bajet lebih, cari cadangan polifenol. Sebab polifenol ni memang dia bantu untuk kurangkan penukaran purin kepada asid urik. Dia bantu baiki sel, dia bantu betulkan genetik. Maksudnya dalam sel kita tu ada genetik yang kita warisi daripada mak ayah ataupun datuk nenek kita yang ada masalah gout juga. Jadi saya terus nak bagi tahu beberapa testimoni yang menarik. Pertama, Datuk Zulkifli daripada Kajang, dia amalkan sebulan dan begitu alhamdulillah buat medical check up, asid urik dia turun. Yang kedua ialah Cik Hafiz daripada Samarahan, dia makan dalam 3 minggu dan dibagi tahu asid urik dia dah turun 100. Okey, kemudian ada lagi Encik Johar. Encik Johar ni kronik sikit sebab dia biasanya memang kena 2 kali sebulan. Dan lepas amalkan produk-produk ni, dalam masa 6 bulan dia kata tak kena. 6 bulan selepas pengambilan tu tak kena masalah gout, tak kena serangan. Dan ada banyak lagi lah testimoni yang saya boleh kongsikan bila anda hubungi saya. Okey, hubungi saya boleh WhatsApp dekat bahagian description, bukan dekat bawah ni kan. Kadang-kadang dia keluar iklan yang bukan tak ada kaitan dengan kami. So hubungi, kita akan sesuaikan dengan bajet anda, dengan keadaan anda, dengan punca anda dan kita akan hantar dengan segera dan kita akan bagi consultation yang berterusan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.